Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kumpulan 6 ingin membentangkan tentang bearing value in centrifugal pump, root cause analysis and improvement proposal. Kumpulan 6 terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu saya, Muhammad Dini Haikal Muhammad Yusof, Muhammad Najan bin Huzaidi, Muhammad Amran Syahmi bin Mazuki, Muhammad Aiman Husaini dan Arif Luqman. Okey, untuk selanjutnya saya akan membentangkan tentang journal summary or paper overview. Kami ada 3 journal summary, iaitu yang pertama ialah source is failure analysis of centrifugal pump bearings in oil and gas application. Yang kedua ialah focus, kegagalan bearing dalam pump centrifugal dalam industri. Yang ketiga ialah main finding have a 3 point. Yang pertama ialah bearing overhead, yang kedua abnormal vibration, dan yang ketiga frequent breakdown. Assalamualaikum. Untuk bahagian ini saya akan menerangkan isu summary and analysis berkaitan dengan bearing failure in centrifugal pump. Yang pertama, kita ada simptom. Sebelum tu, untuk kita kenal pasti bahawa satu pump itu ada masalah ialah menggunakan 3 panca indera utama, iaitu kita boleh menggunakan mata, kita lihat. Yang kedua, kita boleh telinga untuk mendengar, dan yang ketiga, kita boleh menggunakan sentuhan untuk kita rasa. Okey, yang pertama bunyi kasar. Bunyi kasar ni kita boleh menggunakan telinga. Kita dengar pump tu ada bunyi yang tidak sepatutnya ada, tidak seperti kebiasaan. Dan biasanya bunyi kasar ni adalah disebabkan geseran yang berlaku dalam komponen dalaman pump. Yang kedua, kita ada suhu tinggi. Suhu tinggi ni adalah mungkin disebabkan oleh geseran pada komponen dalaman pump, di mana kita boleh rasa suhu ni pada bahagian casing bearing tersebut, ataupun kita ada inisiatif lebih mudah pada masa kini, iaitu dengan adanya sensor suhu pada pump itu sendiri. Dan yang ketiga, getaran berlebihan. Getaran berlebihan ini kita boleh rasa pada bahagian casing pump bahawa ada getaran yang tidak sepatutnya terjadi pada pump tersebut. Dan yang keempat, adanya kebocoran minyak pelincir ataupun grease keluar daripada tempat bearing, dan perkara ini tidak sepatutnya berlaku. Mungkin apa yang terjadi ialah tekanan akibat daripada kerosakan bearing, tekanan dalam dalaman pump terlalu tinggi dan menyebabkan seal bocor dan terjadinya leaking ataupun minyak pelincir keluar daripada tempat bearing. Dan seterusnya kita ada impact. Impact yang pertama ialah downtime tinggi. Maksudnya masa henti operasi yang terlalu lama. Sebab apa? Sebab bila bearing rosak, masa untuk baik pulih adalah sangat lama, kerana kita belum melakukan pemeriksaan dan pembaik pulih. Dan yang kedua, kita ada kos pembaikan mahal. Kenapa kos pembaikan mahal? Ialah masa henti tidak dapat dirancang dan kos ganti yang tinggi. Dan yang ketiga, merosakkan komponen lain. Sekiranya bearing ini rosak dan kita tak dapat detect pada peringkat awal, kemungkinan shaft akan rosak dan impeller pun akan rosak. Dan daripada perkara ini, dia akan menjurus kepada kos pembaikan yang lebih tinggi. Dan seterusnya, akhir sekali, menjejaskan prestasi. Apabila bearing ini rosak, pressure yang sepatutnya diberikan tidak dapat mencapai tahap yang diperlukan. Jadi daripada itu, prestasi akan berkurang dan tidak mencapai objektif yang sepatutnya. Okey, itu saja untuk bahagian ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan membantahkan tentang root cause analysis using 5PM. Untuk mengenal pasti punca sebenar masalah kegagalan bearing dalam pump centrifugal, kami telah menjalankan satu analisis punca akar menggunakan pendekatan 5M, iaitu man, method, machine, measurement dan material. Pertama,
Dari aspek manusia ataupun lebih dikenal sebagai man, kami mendapati bahawa operator yang mengendalikan pam tidak mempunyai kemahiran yang mencukupi dan tidak menerima latihan yang sepatutnya. Kekurangan pengetahuan ini telah menyebabkan kesilapan dalam operasi harian sekaligus mempercepatkan kawasan bearing. Kedua, dari sudut kaedah metod, penyelenggaraan pam dilakukan secara tidak konsisten dan tidak mengikut prosedur operasi standard ataupun SOP. Akibatnya, komponen penting seperti bearing tidak diselenggara dengan betul, menyebabkan risiko kerosakan meningkat. Ketiga, dari aspek mesin ataupun mesin, kami mendapati pelepasan pam tidak dilakukan dengan tepat. Selain itu, terdapat masalah keseimbangan dinamik yang menyebabkan getaran tidak normal dan memberi tekanan tambahan kepada bearing. Keempat, dari segi pengukuran ataupun measurement, sistem pemantauan suhu dan getaran tidak berfungsi secara masa nyata. Tambahan pula, alat pengukuran sedia ada telah rosak atau tidak dikalibration, menyebabkan data yang diperolehi tidak tepat dan lambat dikesan. Akhir sekali, dari sudut bahan ataupun material, bearing yang digunakan dikenal pasti sebagai berkualiti rendah dan tidak tahan lama. Selain itu, pelinci yang digunakan juga tidak sesuai untuk ataupun telah tercemar, yang turut menyumbang kepada kegagalan bearing. Kesemua faktor ini saling berkait dan menyumbang kepada kerosakan bearing. Oleh itu, tindakan penambaikan menyeluruh perlu dilaksanakan segera bagi mengelakkan kerosakan berulang dan meningkatkan kecekapan operasi pam. Bagi memahami bagaimana cadangan penambahbaikan dapat mencapai tahap yang optimum, adalah penting untuk kita meneliti beberapa faktor utama yang menjadi asas kepada penambahbaikan projek ini. Berdasarkan analisis 5M, berikut adalah 5 cadangan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan. Yang pertama ialah kita perlu memberikan latihan dan sijil kepada operator. Ini penting supaya mereka dapat tahu cara mengendalikan dan menyelenggara pam dengan betul. Yang kedua ialah kita mestilah cadangkan supaya pasang dan sistem penyelenggaraan ramalan predictive maintenance. Contohnya gunakan sensor untuk mengesan getaran dan suhu. Ini boleh kesan masalah awal sebelum pam jadi lebih teruk atau rosak. Yang ketiga ialah gunakan bearing yang berkualiti tinggi. Bearing yang murah dapat menyebabkan cepat rosak dan kegagalan pam. Keempat ialah sistem pelinciran yang perlu dinaik taraf. Pelincir yang sesuai dan bersih boleh melindungi bearing daripada haba yang berlebihan dan geseran semasa operasi. Akhir sekali, membuat audit SOP, prosedur operasi standard secara berkala untuk pastikan semua langkah kerja yang disemak dan diikuti dengan betul. Okey, untuk kesimpulan, kegagalan bearing dalam part amper bukanlah berpunca daripada satu faktor tunggal sahaja, tetapi ia melibatkan pelbagai aspek seperti manusia, mesin, kaedah, bahan dan persekitaran. Melalui pendekatan 5M analisis, kita dapat mengenal pasti punca utama yang menyumbang kepada kegagalan tersebut secara lebih terperinci dan sistematik. Dengan mengenal pasti punca sebenar, kita dapat merangka pelan penambahbaikan secara menyeluruh. Penambahbaikan ini amat penting untuk memastikan prestasi pam lebih kekal stabil, boleh dipercayai dan tahan lebih lama dalam jangka masa yang panjang. Justeru, tindakan susulan yang berfokus ini amatlah diperlukan demi meningkatkan keberkesanan operasi dan mengurangkan kos penyelenggaraan.